wahai Ka'ab, Muhammad sedang membuang kamu, kami tahu. Mari sini, kami kayakan kamu, kami bagi jawatan kepada kamu. Sekelip mata Ka'ab ibn Malik baca surat Maharaja Ghassan, dia koyak surat tu, direnyuk-renyukkan surat itu, dibakar surat itu, kerana mendahulukan kasih Allah dan Rasulnya. Ini sahabat. Yang diberikan itu bukan 10.000 ringgit, yang diberikan itu bukan seketul emas, tetapi yang diberikan ketika itu adalah Raja Ghassan nak bagi anugerah. Dia koyak di saat dan hari pertama menerima surat itu. Dia tak tunggu istikharah 3 hari 10 hari tak. Koyak waktu tu. Subhanallah. Koyak. Dia mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan akhirnya selepas beberapa hari turun ayat daripada 7 petala langit, dibacakan selama-lamanya ayat daripada surah At-Taubah. Yang boleh tengok, yang merakamkan Allah menerima taubat 3 orang ni. Saya nak cerita istiqamah mereka ini dengan Islam. Ada ujian. Adakah bila jadi seorang wali, kekasih Allah, jadi nabi, jadi rasul, Allah tak uji? Allah uji. Lagi Allah uji. Semakin dekat kamu dengan Allah, semakin kamu dikasihi Allah, semakin banyak ujian yang Allah bagi. Sebab Allah tahu apabila kamu diuji oleh Allah, kamu hanya akan meminta hanya kepada Allah. Kamu hanya akan mengadu kepada Allah. Kamu hanya akan kembali kepada Allah.